Sudah pagi dibawakan oleh DJ. Baiklah, inilah waktu yang sangat saya suka dan juga tentu anda pendengar pun tak sabar nak menantikannya. Bukan perkataan pertama, tapi bersenam dulu bersama Abang Jam. Hai, selamat pagi, apa khabar? Kenapa abangnya suka bila ada kamera je kan? Nak cakap selamat pagi, pandang kamera tak pandang kita orang. Yelah, Abang Jam masa daripada TV. TV, dek. Abang ni selebriti, dek. Betul. Betul lah Abang Jam. Ya, malu aja. jangan beritahu orang, ya. Tapi Abang Jam tak ada konfrontasi. Konfrontasi? Apa tu? Tak faham. Apa maknanya? Abang pun tak tahu. Okey Abang Jam. Okey, kita ambil Ini senaman apa? Ya, senaman kita Kontroversi simple. katnya. Kontroversi. Nak sebut itulah kan. Okey, Abang Jam nak buat senaman. Nama apa Abang Jam? Kena buang. Oh, ada ke senaman kena buang? Ada la ilaha illallah orang ni. Okey, kena buang. Kena Ya, buang apa tu Kena Abang buang Jam? kerja. Katalah kena buang kerja kan. Kita tak boleh nak melawan orang kan. Yelah, kita You- bekerja bawahan Ya, ya. kita, You fired. nampak dia kata fire saja. Kau fired. Fired. Kita fired saja kan. Kita tunjuk dek. Tunduk Tunjuk. Kita Tunduk. kelip-kelip mata Kelip-kelip mata kat siapa? kat diri kita lah. Kat diri Tunjuk kita kat kat bawah, bawah. kat Bawah tengok bawah, kelip kan. Kelip-kelip. Kelip-kelip. Lepas tu kita tarik nafas. Kita Apalah nasib. apalah macam tu lah. Apalah cik. Macam tu. Mengenang nasib lah. Mengenang dek. Itu kalau kita rasa macam kita bersalah. Kita bersalah. Kalau kita rasa kita tak bersalah, awak dibuang kerja. Apa pula nak buang saya? Kalau ada kamera, terus pandang kamera lah. Apa pula nak buang saya? Nampak? Okey. Kalau kena buang dengan kekasih macam mana Abang Jam? Apa pulat-pulat tu? Macam ni lah kekasih cakap. Ya. I dapat tahu you ada pasangan lain. Eh, Putus hubungan kita. Amin. Kenapa sebut nama Amin? Oh salah. Putus tadi. Putus hubungan kita. Janganlah. Kita muka kita herok kan. Janganlah gitu. Betul ke you ada hubungan dengan orang lain? I ramai hubungan I. I ni kan PR. Nampak? Kan? Lepas tu kalau kena buang, isteri suruh buang sampah, kena buang sampah. Okey. Bila dia kena buang sampah dah penuh, kan? Maklumlah dah seminggu dah tak buang. Lepas tu isteri cakap, Bang, asyik nak mengulau aja. Buang sampah ni. Okey, bila sebut buang sampah ni, kita akan mulakan muka kita. Nampak? Betul lah. Ambil barang tu. Ambil barang tu buat muka dah. Apa sama muka erot-erot tu? Habis benda ni busuk dah berapa hari dah awak tak buang. Nampak? Bila sampai je kat tong sampah, ada awet lalu, muka yang kerut tadi. Nampak awet lalu. Bye. Nampak. Kita ubah ya. Ubah. Bang buang sampah. Tak, sampah buang abang. terima kasih Abang Jam. Jumpa lagi besok ya. Okey. Kan saya buang Abang Jam. Janganlah. Abang ada kontrak lagi.